Jadi kalau boleh, Kementerian Perpaduan ni dapat duduk mencari satu mekanisme dengan MNKT tadi dengan PBT. Mengapa Yang Berhormat Kementerian Perpaduan dan juga Kementerian Dalam Negeri tak nak bersama-sama menyelesaikan isu ini? Duduk bersama-sama dan menyelesaikan isu ini. Semua kementerian, terutamanya Kementerian Perpaduan, lemah dari segi penguatkuasaan. Sehingga orang menjadikan isu perkauman sebagai permainan. Tolong jangan bangun kalau tak dibenarkan oleh Baik, menteri. Baik, saya ulang. Di bawah Kementerian Perpaduan ini, kita ada akta KRT saja. 3 kali saya dengar Ibu Menteri sebut perkataan YB ada kuasa kementerian bawah KRT saja. Yang kuasa penguatkuasaan itu kementerian lain. Tapi dilemanya adalah semua soalan ditumpukan kepada Kementerian Perpaduan. Jadi Di peringkat negeri, kita ada MKN, Majlis Kesihatan Negara. Yang mana ia adalah untuk menstabilkan dan juga meneliti permohonan-permohonan di peringkat negeri masing-masing. Jadi kalau boleh, Kementerian Perpaduan ni dapat duduk mencari satu mekanisme dengan MNKT tadi dengan PBT. Sebab saya tak nampak penyelarasan di peringkat negeri. Sebagai contoh, sesuatu perkara itu dah dibuat. Dah bertahun-tahun baru kita ambil tindakan. Tetapi peringkat penguasaan tidak ada. Tapi boleh kalau kita boleh konsult. Sama-sama buat. Jadi perkara ini tidak akan berlaku dan tidak akan diambil kesempatan oleh pihak-pihak yang mempunyai kesempatan dalam merosakkan agenda pembangunan negara. Terima kasih. Berhormat tadi menyatakan bahawa isu tentang hasutan semua ini ada di bawah KDN. Tapi mengapa Kementerian Perpaduan tahu semua isu-isu yang sedang berlaku di TikTok dan Facebook. Mengapa Yang Berhormat Kementerian Perpaduan dan juga Kementerian Dalam Negeri tak nak bersama-sama menyelesaikan isu ini? Duduk bersama-sama dan menyelesaikan isu ini. Baik, terima kasih Berhormat. Terima kasih Tuan Dipertua atas masa yang diberikan tambahan. Soalan pertama yang bagi bertanya tentang penglibatan Kementerian Perpaduan. Saya ingin berulang. Dalam majlis MNKT ini, keanggotaannya Kementerian KPKT, Exco dan Pegawai Kanan Kerajaan. Kalau ada jemputan, saya yakin Kementerian Perpaduan akan bersedia untuk membantu bersama-sama untuk memberi input-input yang sewajarnya. Mat, jangan tunggu jemputan Yang Hormat. Kalau boleh, cari mekanisme. Itu lebih baik untuk kita selesaikan masalah. Kalau tunggu jemputan, ini yang berlaku. Tolong jangan bangun kalau tak dibenarkan oleh menteri. Baik, saya ingin ulang. Seperti yang kata, Kementerian Perpaduan bersedia mengharmonikan segala budi bicara yang kita perlukan. Tetapi MNKT ini di bawah KPKT. So, kalau ada jemputan, saya rasa bukan setakat jemputan saja. Bukan saja ini saja ruang untuk kita menyelaraskan. Sebenarnya ada banyak mesyuarat, banyak penglibatan, banyak rundingan pun masih berjalan. Kadang-kadang banyak perkara kita tidak boleh terus memaparkan. Mungkin memerlukan siri, mesyuarat bersiri 3-4 kali. Dan kalau setiap kali kita habis mesyuarat kita nak pergi ke media ni dan we are not solve the problem, but we just want to announce, I think kita tidak akan mencapai matlamat. Dan seterusnya saya juga ingin menjawab sedikit dengan Yang Berhormat Senator Linggis bahawa Dr. Linggis maaf. Saya setuju juga dan kita akan bagi input-input yang input kepada kementerian dan saya rasa bukan saja Kementerian KDN mahu Kementerian Komunikasi juga memainkan peranan untuk memantau MCMC juga harus memantau akaun-akaun Facebook, social media ini yang semakin nampak banyak ada unsur-unsur yang boleh mewujudkan ketegangan. Ya. Dan untuk makluman tambahan juga, Kementerian Perpaduan juga ambil inisiatif akan membuat kajian societal stress index dalam masa terdekat. Ambil inisiatif untuk mengkaji beberapa perkara yang lebih lanjut. Dan saya ingin juga ulangi Yang Dipertua, ahli-ahli yang berhormat yang berada dalam Dewan ini, Kementerian Perpaduan komited dan terbuka untuk membantu segala isu-isu yang dibangkitkan supaya kita buat penyelarasan dengan mana-mana kementerian yang within the law yang kita mampu. Saya nak tanya satu saja. Soal perpaduan dan juga soal resis ni bukan perkara baru. Tragedi 13 Mei adalah kemuncak kepada kebencian meluap dan juga polarisasi kaum yang meluas. Cuma saya nak tanya, adakah YB Menteri setuju saya katakan bahawa semua kementerian, terutamanya Kementerian Perpaduan, lemah dari segi penguatkuasaan. Sehingga orang menjadikan isu perkauman sebagai permainan. Keagamaan dipersendakan, lemah. Ada peraturan tidak dikuatkuasakan. Atau peraturan tidak mencukupi. Atau kolaborasi merentas kementerian
tidak cukup untuk menangani isu-isu yang sangat berbahaya kepada negara ini. Terima kasih, Datuk. Tak tahulah relevan ke tidak. Terima kasih yang bertanya itu adalah soalan. Saya rasa tidak tepat, ya, kerana Jawatan Kuasa Harmoni ini yang menangani isu-isu perpaduan merangkumi 12 ahli yang terdiri dalam itu. KPN sebagai pengurusi, dan kita ada KDN, MKN dan PDRM. Seperti yang saya sebut tadi, saya ulang. Di bawah Kementerian Perpaduan ini, kita ada akta KRT saja. We do not have any punitive or undang-undang yang boleh mengambil tindakan ataupun mendakwa mana-mana pihak. Kita, seperti yang saya ulang, kita mengharmonikan situasi, kita mengadakan mesyuarat perbincangan dan memberi input-input itu kita sedang berlakukan. Saya rasa kementerian bukan saja menteri, tapi di bawah kementerian kita, saya rasa semua pejabat awam ni bertungkus lumus. Dan saya kurang setuju dengan yang berkata tadi itu sebab saya yakin sebab saya pun terus terlibat berbagai mesyuarat dalam menguruskan perkara-perkara ini. Yang pada masa yang sama saya juga ingin memaklumkan bahawa Jumaat ini kita akan ada satu jawatan kuasa strategi dan kita jemput semua pengurusi-pengurusi yang melibatkan jawatan kuasa agama termasuk Hindu Sanggam dan sebagainya, termasuk all religious affairs. Kita mengadakan konsisten. Cuma saya ingin maklumkan kita tidak sentiasa perlu update dalam media sosial atau berita mesyuarat-mesyuarat jawatan kuasa di belakang tabir. Yang hasilnya adalah penting. The important is the result of outcome of the meeting is sangat penting. Saya ucap terima kasih atas Tuan Dipertua memberi masa tambahan kerana ini adalah isu yang sangat penting. Saya yakin bukan saja Kementerian Perpaduan, malah Kerajaan Madani sentiasa sentiasa menekankan we have to accept that dalam Kementerian Perpaduan ini adalah kita faham, kita menghormati, kita accept. Itu adalah yang kita harus disemai dalam diri kita. Saya ingin juga mengakhiri perbahasan saya dengan satu pantun pada pagi yang mulia ini. Pergi ke desa memetik delima, singgah sebentar di tepi telaga. Pemimpin bijak menyatukan semua, perpaduan rakyat, kekuatan negara. Sekian, terima kasih Yang Pertua. Sekian, terima kasih Yang Bermakna. Terima kasih Ibu Menteri. 3 kali saya dengar Ibu Menteri sebut perkataan ada kuasa kementerian bawah KRT saja. Yang kuasa-kuasaan itu kementerian lain. Tapi dilemanya adalah semua soalan ditumpukan kepada Kementerian Perpaduan. Jadi macam mana pun saya ucapkan tahniah lah di atas jawapan yang saya rasa jelas. Bukan untuk nak mengelak tanggungjawab, tapi inilah dia aturan struktur pentadbiran dalam negara kita, dan ia melibatkan Kementerian Perpaduan dalam peranan yang sebagai koordinator aja, pakar perpaduan yang cuba untuk nak koordinat hal-hal perpaduan dalam negara kita, tapi tanpa kuasa penguatkuasaan. Itu saya faham.